Sebuah cerita di ruang makan bufet Hati Budi Rakyat Malaysia. Dunia ini seakan-akan penuh dengan keanehan. Di sebuah hotel mewah di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia yang sering menjadi tumpuan pelancong dari seluruh dunia, berlaku pelbagai ragam manusia yang menarik perhatian. Amina, seorang pelayan di sebuah restoran hotel terkemuka, berkata bahawa ada beberapa babak yang tidak akan pernah dapat dilupakannya sepanjang dia bekerja di situ. Dengan teragak-agak, Amina mula berkongsi ceritanya. Sejujurnya, pada mulanya saya ada sedikit rasa hairan dengan sesetengah orang Malaysia, jelasnya. Ketika dia mula bekerja di hotel itu, dia sering berhadapan dengan ramai tetamu yang tidak fasih berbahasa Inggeris yang membuatnya agak tertekan. Namun apa yang lebih membingungkannya adalah sikap segelintir tetamu dari Malaysia yang sangat pemalu dan terlalu berdiam diri. Pada mulanya, Amina terkejut. Dia beranggapan bahawa sesiapa sahaja yang mendaftar masuk ke hotel mewah sepatutnya fasih berbahasa Inggeris. Namun ramai tetamu Malaysia yang ditemuinya menghadapi masalah walaupun untuk ucapan ringkas dalam bahasa Inggeris. Mereka kelihatan cemas apabila diberi penjelasan mudah. Walaupun pendidikan bahasa Inggeris tersebar luas di Malaysia, hakikatnya ramai yang secara semula jadi bersifat pemalu atau teragak-agak untuk berkomunikasi dengan lancar, terutamanya dengan orang yang tidak dikenali. Golongan rakyat Malaysia yang benar-benar fasih berbahasa Inggeris sebenarnya adalah minoriti dalam populasi umum. Amina tertanya-tanya mengapa begitu. Namun, dia cepat menyedari satu ciri unik mereka sangat lemah lembut dan tidak pernah meninggikan suara. Apabila ditanya, mereka hanya akan tersenyum dengan resah sambil menundukkan kepala. Pada mulanya, saya agak jengkel dengan kesenyapan mereka. Adakah masyarakat di Malaysia ini terlalu konservatif? Saya rasa mereka adalah bangsa yang terlalu pemalu, fikir Amina, yang tidak pernah benar-benar mengenali rakan-rakan dari negeri lain secara mendalam. Tanpa disedari, dia telah membentuk prasangka. Namun, sesuatu berlaku pada satu majlis makan malam bufet yang mengubah sepenuhnya pandangan Amina tentang rakyat Malaysia. Malam itu tiba dan meja bufet yang dihias indah kelihatan meriah seperti biasa. Ramai tetamu datang untuk makan malam. Aroma rendang daging yang wangi, sate, ayam yang dibakar sempurna, laksa kari yang pedas menyelerakan dan udang goreng mentega yang popular semuanya kelihatan begitu menggoda. Semua orang kelihatan tidak sabar walaupun ketika sedang berbaris. Pada ketika itu muncullah kumpulan yang sering Amina gelar dalam hatinya sebagai tenang sebelum ribut sebuah rombongan pelancong yang besar dari China. Mereka datang lagi hari ini, desis hatinya sambil mempersiapkan diri secara mental. Sebaik sahaja mereka tiba, suasana restoran berubah sepenuhnya. Kawasan sekitar bufet serta-merta menjadi seperti medan perang. Sejak dari pintu masuk lagi kehadiran mereka sudah cukup menggegarkan. Masing-masing seolah-olah tergesa-gesa bercakap dengan suara yang sangat kuat dan melangkah masuk dengan gaya yang angkuh. Apabila Amina meminta mereka untuk menunggu sebentar kerana tempat duduk sudah penuh, satu jeritan marah kedengaran, "Kami bayar untuk tinggal di sini." Suara mereka begitu lantang sehinggakan tidak memerlukan mikrofon. Perbualan tetamu lain serta-merta terhenti. Setelah tempat duduk disediakan, pertunjukan pun bermula. Mereka berlari dengan pantas menuju ke barisan bufet. Di hadapan periuk rendang daging, mereka saling menolak, berebut-rebut untuk mendapatkan potongan daging terbaik. Cara mereka mengangkat pinggan kelihatan seperti pemain bola keranjang merebut bola. Mereka mengambil hidangan bukan untuk seorang tetapi seolah-olah untuk 10 orang dan itu hanyalah permulaan. Ada yang menyusun makanan di atas pinggan mereka sehingga mencapai tahap sebuah karya seni gunung makanan yang dibina dengan penuh semangat. Kehairahan mereka terhadap makanan agak membimbangkan. Menara makanan itu seolah-olah boleh runtuh pada bila-bila masa. Orang di sekeliling hanya mampu memandang dengan penuh kerisauan. Sudah tentu perkataan sopan tiada dalam kamus mereka. Memotong barisan adalah gaya utama mereka, bukannya menunggu dengan tertib. Teori mereka mungkin masa akan terbuang jika bersikap sopan di hadapan makanan yang lazat. Dan selepas itu, babak yang lebih mengejutkan menyusul. Jeritan marah digantikan dengan tindakan meninggalkan meja secara senyap. Tanpa rasa bersalah, mereka meninggalkan sejumlah besar makanan yang tidak disentuh dan berjalan sambil tersenyum ke arah sasaran. Seterusnya barisan pencuci mulut. Meja mereka dipenuhi dengan makanan yang tidak terusik.
Aminah dan pelayan-pelayan lain hanya mampu berbisik sesama sendiri. Semua ini terpaksa dibuang bukan. Jika ada yang cuba mengingatkan mereka, mereka akan marah dan menjawab, "Ini kan bufet. Apa salahnya ambil sebanyak mana kami mahu?" Meninggalkan sisa makanan mungkin menjadi lambang kemewahan dalam sesetengah budaya kuno, tetapi bagi para pelayan ia adalah sumber tekanan yang amat besar. Ini bufet biasa, bukan permainan untuk terus hidup, bisik Aminah sendirian. Walaupun begitu, hari demi hari Aminah meneruskan kerjanya dengan senyuman. Namun pada satu malam dia merasakan kesabarannya sudah sampai ke kemuncak. Seperti biasa, restoran itu penuh sesak dan semua kaki tangan sibuk melayan tetamu. Rombongan pelancong Cina yang biasa itu tiba lagi dan suasana seakan bergegar. Hidangan utama pada malam itu adalah ayam goreng berempah istimewa hotel dan sagu gula Melaka yang lembut, kedua-duanya kebanggaan chef. Tetapi hidangan ini dengan cepatnya menjadi seni pinggan bertimbun di meja mereka. Jumlah ayam yang mereka ambil seolah-olah ada emas tersembunyi di dalamnya. Aminah teringat bagaimana tetamu lain yang masih berbaris hanya mampu tergamam melihatnya. Apa yang lebih menjengkelkan Aminah adalah kerja-kerja pembersihan selepas itu. Meja yang ditinggalkan oleh kumpulan dari Cina itu kelihatan seperti sebuah pameran bencana bufet. Sisa nasi berterabur di atas kerusi mi yang terputus melekat di lantai dan sisa sagu seolah-olah menjerit memprotes. Kenapa selalu begini, keluh Aminah. Dia secara tidak sengaja ternampak tip yang ditinggalkan di atas meja. Namun pada saat itu perasaan Aminah berubah. Tip itu seolah-olah berkata, ambil ini dan lupakan segalanya. Oh, jadi mereka fikir mereka boleh membayar semua sikap tidak sopan dan kesusahan membersihkan meja dengan wang. Ya, seperti watak jahat dalam drama TV yang berkata, nak selesaikan ini membayar semua keletihan di tempat itu dengan sekeping not kertas sebelum pergi. Hati Aminah terasa pedih. Walaupun begitu, Aminah tetap tersenyum mengucapkan terima kasih dan terus membersihkan meja. Itulah perkhidmatan profesionalnya. Tetapi malam itu berbeza. Seorang tetamu lelaki tiba-tiba naik angin apabila melihat papan tanda yang menyatakan minuman beralkohol dikenakan bayaran tambahan. Dia menghempas gelas birnya ke meja dan menjerit, "Kenapa bir perlu dibayar? Siapa yang bertanggungjawab di sini?" Aminah cuba menenangkannya. Matanya terbeliak dan dia kaku tidak dapat bergerak. Siapa yang bertanggungjawab? Itu bukan lagi satu aduan, tetapi lebih kepada ugutan. Selama 1 jam, Aminah terpaksa memberi penjelasan. Dengan setiap penjelasan jiwanya seakan-akan melayang. Sesuatu di dalam diri Aminah terasa hancur. "Aku sudah tidak tahan lagi." Dikatakan itulah kali pertama dia menangis di bilik rehat pada malam itu. Walau sekuat mana pun dia cuba pihak sebelah sana, tidak merasakan keprihatinan dan rasa hormatnya. Mungkin aku hanya dilihat sebagai seorang pelayan yang tugasnya mengutip pinggan kesedihan itu memenuhi hatinya. Keesokan harinya, Aminah tiba di tempat kerja lebih awal daripada biasa. Belum pun 24 jam berlalu sejak pertengkaran tidak masuk akal tentang bir percuma itu. Dia berdoa dalam hati agar hari itu berjalan dengan aman. Pada ketika itu, sekumpulan 8 orang berwajah Asia muncul di pintu masuk restoran. Sepasang suami isteri warga emas, 2 pasangan suami isteri yang lebih muda, kelihatan seperti satu keluarga dan beberapa orang anak. Wajah mereka kelihatan tenang dan gembira seperti orang yang baru sahaja menikmati percutian yang menyeronokkan. Lelaki tua itu bertanya dalam bahasa Inggeris yang sangat sopan, "Boleh kami masuk?" Aminah terkejut dengan kata-kata itu. Mereka tidak menunjukkan sikap angkuh seolah-olah kami berhak masuk. Sebaliknya, mereka dengan rendah diri bertanya, mungkin bimbang kerana mereka datang dalam kumpulan yang besar. "Boleh kami masuk?" "Ya, sudah tentu, Tuan." Walaupun meja sudah siap, soalan mereka yang penuh adab itu membuatkan Aminah merasa sedikit segan. Mereka orang Malaysia, fikir Aminah. Mereka lagi tetamu yang terlalu senyap dari Malaysia. Tapi itu lebih baik daripada yang bising. Namun semasa Aminah mengiringi mereka ke meja, anak-anak mereka dipegang erat oleh ibu bapa masing-masing. Mereka tidak berlari-lari dan tidak menjerit. Aminah memandang ke arah kawasan bufet, seperti yang dijangka orang ramai mula berkumpul di hadapan hidangan popular laksa, kari popiah, sate, ayam dan rendang. Berdasarkan pengalaman Aminah, jika rombongan dari Cina ada di situ, pasti akan berlaku perebutan makanan. Tetapi kumpulan dari Malaysia ini berbeza. Di hadapan barisan makanan kegemaran mereka, tiada seorang pun yang memenuhi pinggan mereka sehingga melimpah.
Mereka hanya mengambil sedikit bahagian daripada pelbagai jenis lauk dan makan dengan perlahan-lahan. Kawasan laksa kari adalah yang paling menghairankan Aminah. Jika kumpulan dari China, mereka akan mencedok kuah sehingga hampir kering periuk. Tetapi orang Malaysia tidak begitu. Mereka tidak memotong barisan. Jika ada orang di hadapan, mereka akan menunggu dengan senyap. Dari sudut pandangan seorang pemerhati budaya beratur, seolah-olah sudah sebati dalam diri mereka. Apabila tiba giliran mereka, mereka hanya mengambil sedikit makanan dan meletakkannya dengan cermat di tepi pinggan. Sikap mereka seolah-olah mereka bukan datang untuk menikmati bufet makan sepuasnya, tetapi lebih kepada mencuba sedikit dahulu. Yang paling mengejutkan adalah apa yang berlaku apabila seorang budak lelaki berusia sekitar 10 tahun mengambil makanan. Tanpa sengaja tangannya yang kecil terlanggar senduk lauk. Dia segera menunduk dan berkata maaf kepada Aminah. Ibu bapanya juga segera datang dan memohon maaf. Minta maaf ya, anak saya kurang berhati-hati. Interaksi yang penuh dengan kebaikan itu membuatkan Aminah seolah-olah berada bukan di sebuah bufet hotel tetapi di sebuah majlis keluarga yang mewah. Mereka mengambil makanan makan sambil ketawa dan berbual tetapi tidak sekalipun mereka mengganggu tetamu lain. Aminah sangat terkejut. Ada tetamu yang kehadirannya setenang dan senyaman bayu. Kenapa? Kenapa mereka begitu berbeza? Fikir Aminah sambil memerhatikan cara orang Malaysia itu mengambil makanan dengan cermat. Dia tidak dapat menahan diri daripada berbisik sendirian. Adakah makanan ini tidak kena dengan selera orang Malaysia? Kerana mereka begitu berhati-hati dan sopan, Aminah menyangka mereka tidak menyukai rasanya. Jadi Aminah memberanikan diri untuk bertanya, "Adakah makanan ini sedap?" Tuan tanyanya dengan lembut sedikit bimbang. Mereka serta-merta tersenyum, riang wajah mereka berseri-seri. "Ya, sangat sedap. Kami suka masakan di sini." Jawapan itu membuatkan Aminah terdiam. Kalau sedap, kenapa tidak ambil lebih banyak? Aminah berasa lega kerana respons mereka lebih mesra daripada yang disangkanya. Selepas itu, dia mengeluarkan telefonnya dan menggunakan aplikasi terjemahan untuk menunjukkan satu mesej. Kenapa tuan dan puan ambil sedikit sahaja? Ini bufet, boleh ambil sebanyak yang disukai. Salah seorang tetamu lelaki itu segera mengeluarkan telefonnya dan menunjukkan skrinnya. Apa yang tertulis di situ adalah, "Makanan yang sedap sebegini tentu orang lain pun mahu rasa. Kami tak boleh tamak, rezeki yang baik harus dikongsi bersama." Pada saat itu, masa seolah-olah terhenti. Ayat itu menusuk kalbu Aminah. Apa ini? Wujudkah cara pemikiran seperti ini bagi Aminah yang sudah terbiasa dengan budaya bufet? Siapa cepat dia dapat dan ambil sahaja, kalau tidak rugi pemikiran ini seolah-olah datang dari dimensi lain. Kerana sedap mereka mahu berkongsi. Ayat itu menyedarkannya. Aminah merasakan dengan kuat bahawa setiap tindakan orang Malaysia itu melampaui sekadar adab sopan yang biasa. Tingkah laku mereka berpunca daripada rasa prihatin dan hormat kepada orang lain. Dan keprihatinan itu turut dirasai oleh para pelayan apabila Aminah cuba menjelaskan tentang hidangan mereka akan tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Walaupun dia hanya menambah air ke dalam gelas, mereka akan berulang kali mengucapkan terima kasih. Apabila dia hendak mengambil pinggan kotor, ada yang akan menghulurkannya kepadanya. Sikap mereka menghangatkan hati Aminah. Adakah orang-orang ini bukan sekadar datang untuk makan? Mereka menghargai tempat ini supaya semua orang, termasuk para pekerja, dapat berasa gembira. Ada satu lagi detik yang tidak dapat dilupakan. Seorang budak perempuan kecil berbisik kepada ibunya, "Mama, bila kita kongsi makanan, rasa lagi sedap kan?" Saat Aminah mendengarnya, dia terfikir anak ini apabila dia dewasa nanti, pasti akan menjadi seorang yang menghargai orang lain. Begitulah malam yang tenang dan indah bersama keluarga dari Malaysia itu berakhir, tetapi itu bukanlah penamatnya. Ia adalah permulaan keinginan Aminah untuk lebih memahami tentang Malaysia. Aminah pernah mendengar pepatah pelanggan adalah raja, tetapi dia jarang merasakannya dalam pengalamannya. Sebaliknya, setiap hari dia berhadapan dengan orang yang menjerit seolah-olah mereka adalah dewa dan menunjukkan sikap raja bukannya pelanggan. Tetapi orang Malaysia berbeza. Mereka tidak menggunakan status mereka sebagai tetamu untuk menjadi perisai. Sebaliknya, mereka seolah-olah sentiasa berfikir bahawa mereka adalah pihak yang menerima perkhidmatan. Terima kasih, itulah perkataan yang berulang kali mereka ucapkan sepanjang malam. Walaupun penjelasannya tidak begitu jelas, mereka akan tersenyum dan mengangguk berkata, "Tidak mengapa, terima kasih sekali lagi."
ia seperti majis. Entah berapa kali ayat pendek itu telah menyelamatkan Aminah dan rakan-rakannya. Ia tidak diucapkan hanya kerana menerima perkhidmatan tetapi penuh dengan perasaan ikhlas dari orang yang duduk di meja itu. Kata-kata itu kedengaran semula jadi dan mengharukan. Apa yang lebih mengagumkan adalah tingkah laku mereka. Apabila garpu seorang anak terjatuh ibu bapanya, dengan cepat mengambilnya dan meminta maaf. Mereka mengumpulkan pinggan terpakai di satu sudut meja untuk memudahkan kerja pembersihan. Jika ada sudu atau sup yang tumpah, mereka tidak akan mengabaikannya. Mereka akan memberikannya kepada Aminah sambil berkata, minta tolong tukar ya. Jika ada yang mahu menarik kerusi di sebelah mereka, mereka akan segera mengalihkan kerusi mereka sedikit untuk memberi laluan. Terdapat suasana di mana semua orang seolah-olah menggunakan restoran itu sebagai ruang awam dengan penuh hormat. Aminah berfikir orang-orang ini bukan pelanggan tetapi rakan kongsi saya, peserta di atas pentas restoran ini. Kadang-kadang pelayan menjadi watak utama, kadang-kadang makanan. Tetapi pada setiap saat itu, orang Malaysia ini secara senyap mengambil bahagian dengan harmoni. Ini adalah satu bentuk penghormatan yang tidak tertulis dalam mana-mana manual dan ia bukan hanya berlaku di restoran. Semua kaki tangan hotel sependapat tentang perasaan ini. Tetamu dari Malaysia memang berbeza. Mereka adalah orang yang bertindak dengan mengambil berat tentang orang lain. Sebaliknya, kamilah yang mendapat kekuatan daripada mereka. Bukan hanya Aminah, chef kaki tangan kaunter hadapan dan bahagian pengemasan semuanya tersentuh dengan tingkah laku mereka. Selepas selesai bekerja di restoran, Aminah sering berbual dengan Siti seorang kaki tangan pengemasan di bilik rehat. Perbualan malam itu secara semula jadi beralih kepada bilik kumpulan dari Malaysia yang baru sahaja mendaftar keluar. Aminah, kau ada tengok bilik tetamu Malaysia tu, tak tanya Siti. Apabila Aminah menjawab, belum Siti tersenyum dan berkata, terkejut aku tengok betapa bersihnya. Bilik yang digunakan oleh orang Malaysia itu sangat bersih sehingga kan hampir tidak perlu dikemas. Tuala yang telah digunakan dilipat kemas di satu sudut. Sampah diasingkan dan dibungkus elok diletakkan di sudut bilik. Siti berkata dengan nada terharu, bilik tu macam nak sorokkan fakta yang ada orang pernah tinggal di situ. Apa yang paling mengejutkannya adalah cadar di atas katil. Selimut dan cadar dilipat dengan kemas dan disusun bersama sarung bantal. Aku tak sangka ada tetamu yang tolong kami lipat cadar. Saya yakin mereka mahu meringankan kerja kami sebagai pengemas. Aminah mengangguk setuju. Sebaliknya, bilik selepas ditinggalkan oleh kumpulan dari China adalah dunia yang berbeza. Bantal berada di atas lantai, tuala basah digulung dan bertaburan. Walaupun ada tong sampah botol plastik dan pembalut makanan ringan bersepah di lantai, terdapat daun-daun merah misteri bertaburan di atas meja. Anda perlu menelitinya dengan teliti sebelum menyedari bahawa ia mungkin sisa daun teh Cina yang mereka bawa sendiri. Sinki penuh dengan putik kapas dan tisu muka terpakai. Kertas tandas pula penuh dengan cebisan-cebisan. Siti ketawa sambil bergurau. Sebelum kami mula mengemas, kami kena buat siasatan tempat kejadian dulu. Katanya ada juga orang Cina yang sopan, tetapi apabila mereka berada dalam satu kumpulan, kemungkinan besar bilik akan menjadi huru-hara. Dan selalunya ada sampul surat dengan tip yang besar. Namun, Siti sering merasa tidak puas. Kami berterima kasih untuk wang itu tetapi sejujurnya kami paling gembira apabila melihat bilik yang bersih yang ditinggalkan dengan memikirkan pengguna seterusnya, katanya. Dan dalam situasi ini, orang Malaysia tidak meninggalkan wang tetapi mereka meninggalkan jejak hati sekeping nota. Terima kasih tulisan tangan tuala yang kemas dan suasana kebersihan yang anda rasai sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam bilik. Mereka tidak meninggalkan wang tetapi hati mereka ada di situ. Aminah bersetuju dengan kata-kata Siti. Kerja pembersihan selalunya tidak diberi perhatian tetapi justeru di situlah sifat sebenar seseorang dapat dilihat dengan jelas. Orang Malaysia mengambil berat tentang tempat-tempat yang tidak dilihat orang. Para kaki tangan sependapat mereka tidak hanya memikirkan apa yang mudah untuk mereka, tetapi mereka memikirkan perasaan orang yang akan datang seterusnya. Inilah yang dirasakan oleh Aminah di restoran. Walaupun negara dan bahasa berbeza melalui keadaan sebuah bilik sahaja, anda boleh segera faham sama ada orang-orang ini hidup untuk orang lain atau tidak.
Apabila perasaan ini melekat di hati, Aminah dia mula menghadapi beberapa prasangka yang pernah dipegangnya. Sejujurnya, saya tiada tanggapan baik terhadap sesetengah orang Malaysia pada mulanya. Tetapi sekarang ia telah berubah sepenuhnya. Malam itu di restoran dan bilik-bilik yang bersih di hotel mengajarnya bahawa hati boleh memahami walaupun tanpa kata-kata. Dia tidak pernah menyangka mereka boleh menyampaikan begitu banyak mesej walaupun tidak fasih berbahasa Inggeris. Setiap orang Malaysia yang ditemuinya melihat pemahaman terhadap perasaan orang lain sebagai sesuatu yang lumrah. Aminah merasakan ini bukan sekadar peraturan tetapi satu budaya yang dibentuk secara semula jadi sejak kecil. Malah anak-anak kecil pun mengucapkan kata-kata keprihatinan. Ini menunjukkan betapa berkesannya didikan di rumah mereka. Dalam masyarakat itu, saya rasa konsep memikirkan orang lain sangat meluas. Aminah sentiasa percaya bahawa orang Thai juga mempunyai sifat lemah lembut dan sopan, tetapi ada tahap keprihatinan yang lebih mendalam yang tersembunyi dalam tingkah laku orang Malaysia. Contohnya apabila seorang tetamu dari China memarahi seorang pelayan sepasang suami isteri dari Malaysia secara senyap meluahkan kebimbangan mereka kepada Aminah. "Cik, tak apa-apa, jangan risau sangat ya. Ini adalah keprihatinan sejati yang tiada dalam mana-mana manual. Adakah aku benar-benar memahami orang-orang ini?" fikir Aminah. "Aku telah membuat banyak kesilapan, tetapi orang Malaysia inilah yang secara perlahan dan lembut telah membetulkan pandanganku." Bagi Aminah, cara mereka yang tidak marah, tidak menyalahkan, tetapi mengubah hati seseorang hanya dengan berdiam diri dan bertindak dengan betul adalah satu keajaiban yang berlaku di hadapan matanya. Jika anak saya mahu belajar di luar negara tanpa ragu-ragu, saya akan mencadangkan dia belajar tentang budaya Malaysia. Di sana, dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang lemah lembut dan akan belajar tentang keprihatinan terhadap orang lain lebih daripada di tempat lain. "Dengan sepenuh hati saya kini menghormati Malaysia," kata Aminah, matanya bersinar dengan rasa bangga. Apa pendapat anda dalam persekitaran bufet di mana anda boleh mengambil dan membuang apa sahaja yang anda suka? Mungkin di situlah tempat terbaik untuk menunjukkan sifat sebenar seseorang. Dalam kes ini, Aminah tersentuh dengan tindakan orang Malaysia. Tetapi sebenarnya orang Malaysia sendiri mempunyai nilai penting untuk tidak membazir makanan. Budaya Melayu dan ajaran Islam sangat menekankan adab ketika makan dan menghargai rezeki. Ada juga pepatah yang mengatakan dalam setiap butir nasi ada semangatnya. Oleh sebab itu, melalui cara orang Malaysia berkongsi makanan dan membersihkan pinggan mereka, Aminah merasakan satu keindahan yang selari dengan budayanya sendiri. Dia berfikir, walaupun negara dan agama berbeza hati, yang menghormati makanan dan mengambil berat tentang orang lain, pasti akan menjadi jambatan yang menghubungkan dunia dengan lembut. Terima kasih kerana menonton hingga akhir. Jika anda menyukainya, jangan lupa untuk melanggan saluran ini dan menekan butang suka. Kami menantikan komen anda di bawah. Jumpa lagi dalam video seterusnya.